Okay, kita akan record lah. Sekarang ni barang ni baru sampai, kita belum buka lagi. Okay, kita nak tengok lah supaya barang dalam ni apa ni tak ada berlaku masalah lah untuk kita nak claim warranty lah. Okay, daripada Kilat ni first time saya baru nak guna produk daripada Kilat yang selalu ramai orang panggil lihat pakai produk ni dan mendapat manfaat lah untuk kegunaan harian ataupun kegunaan untuk membantu kerja-kerja di rumah ataupun untuk menggunakan tool-tool produk daripada Kilat ni untuk membantu untuk perniagaan lah. Jadi kita nak lihat Jadi untuk kita nak guna kat rumah ni pun kita kena check jugalah supaya produk yang sampai ni tidak berlaku kerosakan dan supaya meningkatkan trust pelanggan terhadap jenama ini, dan di samping itu untuk memberi kepercayaan yang lebih kuatlah kepada bakal-bakal pembeli lain lah dengan jenama ini. Maksudnya memang dibungkus dengan teliti, nampak nak buka pun okay, nampaknya lapisan pembalut ni dia balut dengan 2 lapisan lah. Okay, nampak. Nampak di bahagian tengah ni memang ketat betul, nanti ikat dia balut ni. Yang kita cuba buka daripada sini lah. Okay, yang boleh lihat okay, jenama Kilat Kilat berdaftar. Ya, kita sebagai orang Malaysia terutamanya perlu lihat awareness ataupun kesedaran tentang jenama ataupun trademark yang kita nak lindungi lah, logo kita ni, dan menaik untuk jangka masa jangka panjang seperti jenama syarikat ni Kilat telah mendapat art dilindungi sekurang-kurangnya tempoh 10 tahun lah selepas pendaftaran. Jadi ini pentinglah untuk kita sebagai mungkin pelajar ataupun graduan ataupun boleh luar bandar untuk melihatlah bahawa pentingnya untuk anda mendaftarkan logo ataupun jenama anda sehingga dapat art ni lah yang betul-betul sah. TM tu biasanya tidak lagi official, masih lagi dalam peringkat sama ada diorang letak sementara ataupun dalam proses pendaftaran lah. Yang betul-betul official adalah dapat logo art ni. Ni memang dilindungi oleh akta di bawah pihak MyIPO lah. Okay, jadi sekarang kita nak buka. Okay, ni anda boleh lihat. Okay, ada instruction manual, ada barang ni lah seperti yang dijanjikan. Ada charger, bekas air, nampaknya kemek sikit. Jadi kita kena buka kot bagi masuk angin, tapi sebenarnya ni lah yang kita tidak mahu ni, kemek. Okay, agak ni yang kita tak mahu lah. Okay, sebagai pembeli kemek sedikit ni awak. Walaupun dah dilindungi bekas pun masih lagi nak kemek. Ni warranty card. Ni apa panggil duta dia ni. Okay, warranty card ada untuk lindungi brush motor selama 6 bulan, brushless motor 1 tahun, Kilat Pro 18 bulan dan all battery 1 tahun lah. Okay, ada juga disediakan QR untuk kita lihat video, Facebook, official website dan Kilat Mall lah. Okay, maksudnya betul-betul syarikat ni telah plan lah untuk memudahkan pelanggan lah. Okay, saya dapatkan produk Kilat dengan bateri yang agak tinggi lah, rasanya daripada 4.0, 5.0 ni 6.0 lah, tapi saya dengar paling tinggi ada 8.0 lah. Ni nombor 2 tertinggi lah, bawah 8.0. Okay, ni dia punya nozzle dia
Ni untuk yang pendek, ni yang sambungan mungkin lebih panjang. Dia boleh sambungan lebih panjang, nampak? Ini untuk lagi panjang saya rasa. Ini untuk ni untuk dalam air. Okey. Saya tak pasti. Dia tak ada ke yang ni untuk yang pendek ni. Ni untuk kegunaan lain lah. Ada dua kegunaan. Yang panjang tu mungkin kena tambahan lain saya rasa. Ni ada dua nozzle lah ni. Sebab tengok dua muncung berbeza. Mungkin bukan sambungan lah. Tapi boleh jadi juga sambungan pun boleh saya rasa. Tapi macam bukan. Dia boleh sambung juga lah kat sini saya lihat. Dia boleh pusing, buat kunci tu. Okey. Ini pun boleh. Kita akan lihat lah sebab kita pun belum pernah guna jenis yang portable untuk pakai bateri ni. Ni untuk air lah ni. Ni mungkin untuk sambungan ke pipe saya rasa. Sambungan ke pipe. Ni wayar dia. Tengok ni dari segi material nampak dalam lah dan agak berkualiti lah untuk lindungi dia punya double. Saya rasa ada double dalam ni. Untuk sambungan biasanya ke pipe air ni. Dia bagi jugalah untuk memudahkan. Kita cuba masuk. 6.0 memang bukan ringan lah, berat. Okey, nampak mudah aja. Dia punya fungsi dia. Kita masuk sini ni. Okay, kita belum on lagi. Dia ada button ni saya rasa. Okey, dia ada button. Kita boleh check sini. Maksudnya dah full ke tak. Saya pun tak pernah guna